Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Allah wahdahu la syarika lah, Muhammadun abduhu wa rasuluh, tawajjahu haitsu syi'ta fa innaka mansur. Allahumma salli ala Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqa bil haqq, al-hadi ila siratal mustaqim. Yang dihormati, yang berhormat Ustaz Nasir Zakaria selaku pengerusi majlis pada malam ini, yang dikasihi sahabat seperjuangan saya yang berhormat Tuan Haji Saifuddin Nasution, Setiausaha Agung Parti Keadilan Rakyat, yang berhormat Datuk Haji Amiruddin Hamzah, Esko Kerajaan Negeri Kedah, Fadil Ayahda Ustaz Abu Qasim Lebay Abdullah, pengerusi tetap Muktamar PAS Pusat, pimpinan Dewan Harian PAS Negeri Kedah, penerima anugerah bersempena sambutan 60 tahun PAS Negeri Kedah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Dalam masa yang terakhir ini, saya mungkin akan menyambung mungkin satu atau dua perkara sahaja lagi, kerana apa yang telah diperjelaskan oleh sahabat-sahabat saya sebentar tadi telah cukup untuk kita faham tentang beberapa isu yang melibatkan kita sebagai umat Islam, sebagai rakyat dalam negara kita. Apatah lagi yang berhormat Saudara Tuan Haji Saifuddin tadi telah mengupas dengan panjang lebar beberapa aspek yang menyentuh tentang belanjawan negara yang telah pun dibentangkan oleh Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan pada 7 hari bulan Oktober yang lalu. Tetapi malamnya kami alali Parlimen sampai petang tadi, sehingga Parlimen ditangguhkan. Kami tak dapat laporan daripada Ketua Audit Negara yang kita rasakan amat pelik, amat ganjil pada tahun ini. Perbahasan tentang belanjawan negara diperuntukkan kepada kami sebagai ahli-ahli Parlimen selama 8 hari. Dan tadi adalah merupakan hari terakhir bagi kami membahas belanjawan negara di peringkat dasar. Lepas ini tak ada peluang lagi, kerana pada hari Isnin akan datang giliran menteri-menteri akan menjawab perbahasan kami. Oleh itu, apa yang kami nak beritahu dengan tuan-tuan pada malam ini ialah Kerajaan UMNO Barisan Nasional tidak membekalkan kami dengan laporan audit negara.
Dan kami diberikan peluang untuk merujuk beberapa fakta-fakta penting daripada laporan audit negara yang saya yakin terdapat beberapa pandangan-pandangan yang diberikan oleh Ketua Audit Negara terhadap urus takbir keuangan yang melibatkan kementerian-kementerian, agensi-agensi kerajaan dan juga termasuk urus takbir keuangan bagi negeri-negeri dalam negara kita. Yang paling mereka bimbang mungkin, saya gunakan perkataan mungkin, kerana dilaporkan secara tidak rasmi kepada kami bahawa negeri-negeri Pakatan Rakyat, alhamdulillah, urus takbir keuangan kita bagi tahun ini nampaknya tidak ada cacat celanya. Termasuklah negeri Kedah, Darul Aman. Kalau ada berlaku cacat cela, kalau ada berlaku mungkin penyelewengan ataupun ada CP-CP, isu yang mungkin mendakwa pimpinan-pimpinan negeri, esko-esko kerajaan negeri yang didakwa oleh SPRM, saya yakin dan percaya sebelum azan subuh mereka akan dedahkan untuk membuktikan kelemahan kita yang takbir negeri-negeri Pakatan Rakyat. Saya tak tahulah, mungkin Najib takut nak bagi laporan audit negara itu sebab mungkin Rosmah simpan bawah katil tidur dia. Itu mungkin tak tahulah. Mungkin yang berhormat Saudara Saifuddin boleh siasat dengan lebih lanjut lagi ya. Sebenarnya tuan-tuan yang saya hormati sekalian, bila Datuk Seri Najib bentang belanjawan, tadi sahabat saya yang berhormat Tuan Haji Saifuddin baca ayat yang Najib tak sebut pun ayat itu, dia baca terjemahan sahaja. Tak apalah, paling tidak pun dia cuba juga untuk memahami apa yang dikatakan distribution agihan yang adil. Yang menariknya dalam mukadimah belanjawan yang dibentangkan oleh beliau dalam parlimen 7 hari bulan yang lalu ialah beliau juga membaca terjemahan daripada surah yang ayat lazim kita, yang dia nak menyatakan bahawa kerajaan inilah yang memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Bila saya diberikan peluang membahas ucapan Najib baru-baru ini, belanjawan dalam parlimen baru-baru ini, saya baca ayat itu dengan penuh. Sebagaimana yang berhormat Saudara Saifuddin juga baca ayat itu dengan penuh. Dia nak sebut tentang ayat daripada surah Quraisy ya. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Ayat ini bermaksud kebiasaan bagi orang-orang Quraisy ini, mereka adalah merupakan pedagang-pedagang yang duduk di Madinah. Mereka dalam keadaan yang aman tentram, berniaga, berdagang dalam musim panas, dalam musim sejuk dan juga dalam musim bunga, dalam musim sejuk dan musim panas, iaitu ke negara Syam dan juga negara ataupun daerah Yaman, di mana maksud seterusnya ayat ini ialah maka sujudlah kepada Tuhan yang memiliki rumah ini, iaitulah Baitullah, yang memberi makan kepada mereka yang lapar, dan yang akhir ayat itu menyebut yang mengamankan daripada rasa takut. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita merujuk ayat ini dalam kitab-kitab tafsir
yang besar dan muktabar, maka kita akan faham falsafah daripada ayat ini, yang hujung itu adalah memperjelaskan setelah kaum Quraisy ini mendapat hasil dagangan, mereka bijak berniaga. Memang sifat kaum Quraisy ini bangsa Arab yang paling mulia dan pandai dan bijak berniaga. Maka di akhir itu Allah meletakkan tentang falsafah ayat itu, iaitulah untuk memberi makan kepada mereka yang lapar dan mengamankan daripada rasa takut. Kalau betul Najib nak beriman dengan ayat ini, dan kalau nak diterjemahkan ayat ini dalam bentuk belanjawan yang beliau bentangkan, saya yang mengambil kesempatan untuk berucap pada hari itu, ajak Najib paling tidak pun dia mesti tiru ayah dia sendiri. Walaupun saya orang PAS, ya, walaupun yang berhormat Saudara Saifuddin dan rakan saya yang berhormat Ustaz Aziz Zakaria, ahli Parlimen Padang Terap, berucap dalam Parlimen, kita pun tak naklah puji pemimpin-pemimpin kita, ya. Nanti orang kata kalau kita sebut, kita puji kesederhanaan Tok Guru Ni Aziz, 20 tahun jadi MD, duduk rumah biasa. Kalau saya memuji Datuk Seri Presiden kita, hidup sederhana, rumah dia macam itulah waktu jadi Menteri Besar, nanti mungkin wakil-wakil rakyat BN kata kami masuk bakul angkat sendiri. Saya ambil kesempatan berucap pada hari itu. Saya kata kalau Najib paling tidak pun nak jadikan ucapan dia itu suatu ucapan yang kita boleh terima, paling tidak pun dia tirulah ayah dia sendiri. Kenapa saya mengatakan hal yang sedemikian? Sebab ayah dia dululah yang menjadi Perdana Menteri Malaysia, yang minta Yang Berhormat Mulia Tengku Ghazali Hamzah dalam cerita yang saya baca dalam satu jurnal, iaitu diajak Yang Berhormat Mulia Tengku Ghazali Hamzah diajak pada waktu itu Profesor Diraja Engku Aziz sarapan dengan dia di Seri Taman. Waktu itu Tun Razak duduk di Seri Taman, datang breakfast dengan dia. Bincang pasal apa? Minta supaya Tengku Ghazali Hamzah menggubal satu akta untuk kerajaan pusat boleh ambil alih apa yang dikatakan hasil bumi, minerals, galian dan termasuklah petroleum, yang mungkin pada waktu itu Tun Razak sebagai Perdana Menteri Malaysia ada maklumat terdapatnya mungkin ada hasil petroleum di Laut Cina Selatan yang terdapat dalam perairan negara kita. Jadi Tun Razak minta supaya kedua-dua tokoh ekonomi ini gubal satu akta, dan dalam penggubalan akta itu jelas, di mana kita telah bahas dalam beberapa siri perbahasan Parlimen, bahawa Petronas mesti bayar cash, bayar tunai, royalti petroleum 5% kepada mana-mana negeri dalam Persekutuan Malaysia yang negeri ini menghasilkan hasil petroleum. Itu Tun Razak buat pada waktu itu. Tapi Najib tak macam itu. Dia tak macam bapak dia. Kalau Najib nak jadi macam anak bapak, dia kena buat macam bapak dia. Paling tidak pun tirulah macam bapak dia. Tak payahlah tiru Tok Guru Aziz, tak payah tiru Tok Guru Haji Hadi, tak payahlah nak tiru saudara anak Ibrahim, Datuk Seri Ibrahim. Tiru macam bapak dia, ikut peraturan. Kita ada akta itu mesti bayar hasil petroleum pada kerajaan negeri Kelantan. Dia tak boleh humbut Kelantan, dia tak boleh untuk anak tiri ikan Kelantan. Bila kita perintah Terengganu tahun 1999, dia rampas balik royalti. Waktu itu Dr. Mahathir jadi PM, dia rompak balik duit royalti daripada kerajaan negeri Terengganu. Dan mengikut semalam ucapan Datuk Yang Berhormat Datuk Husam Musa dalam bila dia menggulung
semalam tentang belanjawan Kerajaan Negeri Kelantan, bermakna setakat semalam kalau itu tentang bayaran royalti yang sepatutnya diterima oleh Kerajaan Negeri Kelantan, dia hampir bernilai 9 bilion ringgit Malaysia. Bukan sikit itu ya. Sudahlah, masa nak ambil gas itu dulu di kawasan JDA, dia beri alasan kawasan ini bertindih dengan Thailand. Kalau bertindih, kalau tak ada persetujuan antara Malaysia dengan kerajaan Thailand, mana boleh gali? Ini bukan nak gali pergi dekat parit kampung di mana-mana. Ini nak gali satu kawasan yang ada gas, yang ada satu hasil petroleum. Kalau kedua-dua negeri tak boleh agree, tak boleh setuju, mana boleh gali? Jadi dibuat alasan ini kawasan bertindih. Kalau bertindih pun kita dapat separuh, Thailand dapat separuh. Kemudian kita dapat suatu kajian yang kita dapat, ada kawasan yang bertindih pula dengan sepadan Terengganu. Dia tak bagi tahu juga pada rakyat negeri Kelantan. Ada dua kawasan di yang namanya Lawit, yang satu namanya saya tak ingat, satu Lawit, satu, ada dua kawasan yang bertindih dengan sempadan Terengganu. Ini pun tak bayar kepada kerajaan negeri Kelantan. Dan sekarang dalam laporan kewangan yang paling baru, ada dua pula kawasan, iaitulah di Bumi Selat, di kawasan Medan Bumi dan Medan Suria. Dua kolam baru yang ditemui, yang tak bertindih dengan mana-mana pun, tak bayar juga pada kerajaan negeri Kelantan. Jadi Najib baca ayat ini, macam mana yang dikatakan, nak beri orang yang lapar untuk kenyang dan untuk mengamankan rasa takut. Kerajaan apa macam ini? Jadi tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kita mengharapkan keadilan daripada hasil bumi ini, kekayaan negara ini, supaya kita dapat agihkan dengan adil pada rakyat negeri Kelantan. Bayangkan kalau kita dapat tuntutan kita selama lebih kurang 5 tahun, kita perjuangkan hasil ini, Kelantan dapat 9 bilion. Banyak perkara yang boleh kita buat. Jadi tuan-tuan yang saya hormati sekalian, sebab itu saya sangat bersetuju tadi bahawa bila sahabat saya berhormat Tuan Haji Saifuddin sebut pasal sejarah, kita kena mengajar kembali mereka sejarah, dan kita mesti menjadikan sejarah ini satu perkara yang penting untuk kita ingat. Hatta Najib lupa sejarah yang telah dibuat oleh bapa dia sendiri, di mana Akta Petroleum ini, Akta 144 ini jelas membuktikan bahawa hak satu kerajaan untuk mendapat hasil petroleum ataupun mana-mana, sama ada mineral dan galian-galian yang lain, yang tidak boleh sebenarnya dirompak begitu sahaja hasil daripada dendam kesumat politik pemimpin-pemimpin UMNO Barisan Nasional. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian, begitu juga yang menarik dalam perbahasan parlimen kali ini ialah saya cukup suka tengok bila ada wakil-wakil rakyat daripada Barisan Nasional yang bangun, dia pegang belanjawan Pakatan Rakyat. Yang ini buku 3 ya. Yang kita punya besar sikit, saya tak bawa pada malam ini. Jadi tuan-tuan sekalian, mau tak mau, maknanya pemimpin-pemimpin tertinggi Barisan Nasional sampailah kepada wakil-wakil rakyatnya, curi-curi baca kita punya bajet kita. Di sini bukan main, tidak realistik. Belanjawan yang dia kata, sampai Tun Mahathir pun kata, belanjawan dia kata tak realistik. Kenapa? Wartawan tanya dia, kerana Pakatan Rakyat ini bukan kerajaan, dia kata. Allah bodoh macam tu rupanya bekas PM dia kata. Bagilah jawapan yang kita boleh convince sikit. Awak tu bekas PM. Memanglah tuan-tuan sekalian, kita berjaya untuk mengemukakan suatu belanjawan alternatif. Kita bentang Datuk Seri Anwar Ibrahim mengetuai pembentangan itu
bersama dengan pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat pada 4 hari bulan Oktober. Najib tentang belanjawan negara pada 7 Oktober. Jadi banyak perkara yang saya rasa kita telah berikan keyakinan kepada rakyat bahawa maknanya kita mampu pada tahap yang pada hari ini kita boleh tunjukkan kepada rakyat sekiranya rakyat bagi mandat kepada Pakatan Rakyat untuk urus takbir Putrajaya, kita ada bajet yang bernilai lebih kurang 220 bilion. Kita boleh kemukakan. Najib bawa belanjawan negara 230 bilion lebih saja, tak banyak beza. Jadi kita ada kepakaran kita. Jangan UMNO sangka kita tak ada kepakaran. Dato' Seri Anwar Ibrahim, dia bekas Timbalan Perdana Menteri, dia bekas Menteri Keuangan. Tok Guru Haji Adi kita bekas MD Kelantan. Dan dalam kalangan kita ramai bekas-bekas yang berjawatan tinggi dalam kerajaan, yang kita bila-bila masa sebenarnya kita boleh ambil alih Putrajaya. Ini kita kena bagi faham ya, kepada rakyat dalam negara kita. Sebagaimana dalam sesi dulu, sesi kita ucapan yang di Pertuan Agong, kita tengok, kita gembira sebenarnya bila dalam parlimen juga, bila wakil-wakil BN sempat bangun bercakap, berbahas, titah diraja, di tangan mereka ada buku jingga ini. Dia kata macam-macam, tak praktikal, tapi bila bahas, dia rujuk buku jingga. Dia baca apa yang terkandung dalam buku jingga. Jadi tuan-tuan yang saya hormati sekalian, bermakna hari ini apa yang saya nak bagi tahu sebenarnya Pakatan Rakyat ini boleh ambil alih kerajaan pada bila-bila masa, insya-Allah. Kita kekalkan Kedah, dan dengan performance yang kita boleh bangga pada hari ini, Ketua Adik Negara dengar ceritanya memang memberikan pujian kepada Kedah, memberikan pujian kepada Kelantan, kepada Pinang, dan apatah lagi Selangor. Kita rasa kita telah berada dalam satu jarak yang terlalu hampir dengan Putrajaya. Sebab itu mereka tak ada alasan mereka nak berlawan dengan kita, melainkan mereka pada hari ini menggunakan cara-cara yang cukup memalukan. Mereka menggunakan cara-cara yang tidak bertamadun. Mereka menggunakan cara-cara pemaksaan, menakutkan orang, yang mana kita melihat perkara ini tidak membantu negara dalam kita melahirkan gulungan-gulungan yang mereka memberikan sumbangan besar kepada pembangunan negara kita sejak merdeka. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kalau tuan-tuan hari ini pun mungkin dapat cash RM500 one off, ya, ini jadi dalam bajet, nak bagi pendapatan isi rumah yang kurang daripada 3,000 sebulan, dapat cash RM500. Ini kononnya untuk menjadikan ekonomi negara ini akan menjadi dinamik bila rakyat dapat belanja duit RM500 ini. Tak apalah, itu hak tuan. Balik dengan fikir banyak sangat tentang duit itu. Itu duit kita sebenarnya. Kita membayar cukai. Cuma tuan-tuan boleh dapat ataupun tak dapat duit ini. Bila nak dapat duit ini? Besok tak boleh, lusa tak boleh, nak sambut raya haji pun tak boleh ambil lagi duit ini. Bulan depan pun tak boleh. Dia berkuat kuasa 1 hari bulan 1 tahun 2012 baru boleh ambil. Nak ambil dekat mana? Saya diberitahu kabinet dalam mesyuarat minggu lepas, pecah kepala, pening kepala, fikir macam mana dah janjinya nak bagi pada rakyat, macam mana kaedah nak bagi pada rakyat. Bukan mudah ya, nak tentukan satu isi rumah pendapatan kurang dari 3,000. Macam mana dia nak cari? Jadi fikir punya fikir, serahkanlah tugas ini kepada lembaga hasil dalam negeri. Tuan-tuan dengar baik-baik, diserahkan kepada lembaga hasil dalam negeri. Ini lembaga tunggu tuan-tuan.
Nanti orang-orang kampung diminta isi borang, ataupun boleh isi borang dalam internet. Cuma nasihat saya dan rakan-rakan yang lain, bila isi borang, isi elok-elok, jangan salah isi. Kalau jujur sangat, nanti tak dapat. Dah lah tak dapat, income tax pula cukai pada tuan-tuan. Jadi macam mana dia nak tentukan satu rumah tu pendapatannya kurang daripada 3,000? Bukan mudah. Bukan mudah, ya. Tuan-tuan kena isi borang, duduk Kuala Nerang, duduk di Baling, isi borang. Sekali dua tak apa, 2-3 kali pulang pergi Al-Ustaz, dapat 500. Duit minyak lagi. Jadi tuan-tuan kena isi borang tu elok-elok. Saya paling bimbang, isi borang bukan tuan-tuan yang dapat one off, tuan-tuan pula dicukai. LHDN dapat tahu, rupanya keluarga pakcik ni dah layak nak bayar cukai pendapatan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, saya cuma nak tambah sikit saja lagi. Yang tadi yang menarik, yang baru saya boleh sebut, ya, tentang Tuan Haji Mat Sabu, timbalan presiden kita yang diagak namanya seluruh negara. 8 hari sebelum raya dan lepas raya pun dia menjadi suatu tajuk yang paling popular. Kalau ada anugerah tokoh paling popular dalam masa ini, orangnya tak lain tak bukan adalah Tuan Haji Muhammad Sabu. Tapi saya nak bagi tahu dengan tuan-tuan semua, for whatever reason, apapun alasannya, askar-askar pencen, polis-polis pencen dulu, home guard dulu yang bekerja zaman British, kerajaan bagi 3,000 dapat juga untuk kenangkan konon jasa pahlawan-pahlawan negara yang mempertahankan negara pada waktu itu. Kalau Mak Sabu tak sebut, apa tak dapat. Tak ada ucap terima kasih, kuat-kuat pun tak apalah. Terima kasih lah mati, tapi kena undilah pada rakyat, insya-Allah. Kena ucap terima kasih. Kalau tidak, kumpulan ini tak ada orang yang nak akan hirau pada mereka. Sebab itulah tuan-tuan, saya setuju tadi, sejarah negara kita ini mesti ditulis semula. Banyak orang-orang yang kita rasakan apa yang istilah yang gunakan unsung warriors, wira-wira negara yang tidak didenda. Tadi yang berhormat Saudara Saifuddin mengibaratkan Tengku Abdul Rahman dan UMNO ini memang dialah yang membuat apa yang dikatakan finishing touch. Riband akhir itu memang dia yang sentuh. Tapi tuan-tuan kena ingat, sejarah negara ini, perjuangan untuk menghala penjajah ini bermula apabila Portugis menyerang Melaka tahun 1511. Banyak lagi nama-nama yang mesti ditulis. Betul apa yang dikatakan oleh seorang pembesar Inggeris waktu itu, iaitu Winston Churchill, yang mengatakan history is written by the victor. Sejarah ini ditulis oleh mereka yang menang. Yang kalah tulis puisi, yang kalah tulis saja. Yang malang lagi, kalau orang Johor kalah nyanyi gazal. Sayang Sarawak sungainya sempit. Betul, kita jangan main-main dengan perkara ini. Saya buat satu hujah dalam parlimen baru-baru ini. Tengok macam mana Nelson Mandela yang dianggap pejuang kebebasan, yang menghapuskan sistem pengabdian dasar apartheid di Afrika Selatan, dipenjara lebih dari 20 tahun. Kalau tidak ada perjuangan untuk membebaskan dia, siapa nak tulis sejarah dia? Saya dapat tahu dari teman-teman di Jakarta pada hari ini bahawa selepas jatuhnya rejim Soeharto, pada hari ini
Gulungan-gulungan ahli-ahli sejarah Indonesia menulis balik tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Ramai lagi sebenarnya nama-nama yang tercicir di dalam kita mengiktiraf sumbangan tuan-tuan sekalian, sumbangan mereka yang memperjuangkan kemerdekaan. Cuma akhir sekali, masa tak panjang, saya nak sebut suatu dokumen yang saya terima daripada seorang pensyarah Universiti Melaya baru-baru ini. Ya, ini dokumen penting yang saya pun dah sebut dalam perbahasan saya dalam parlimen, bahawa dalam masa beberapa hari sebelum Mat Indra dihukum gantung sampai mati di penjara Taiping, dia didatangi oleh penguasa penjara Taiping pada waktu itu, beberapa hari sebelum dia mati di tali gantung. Tuan-tuan sekalian, saya dapat rasa bagaimana perasaan orang yang macam Mat Indra ini yang nak mati di tali gantung. Kerana saya pernah jadi warga penjara Kajang selama 1 bulan. Tempat gantung tu sebelah sel saya saja. Saya pernah lihat beberapa tubuh manusia lepas asar dibawa ke bilik akhir. Besok pagi saya dengar dentuman papan yang dilepaskan menandakan dia itu mati digantung. Macam mana perasaan orang yang sedang menunggu hukuman mati? Jangan matilah, kita di penjara saja, kita di lock up saja. Apa perasaan kita? Maknanya untuk bebas itu suatu nilai yang sangat tinggi. Kalau boleh bayar nak bebas pun kita bayar. Itu bagi orang yang pernah di penjara. Apa tak mereka yang sedang, dan dia tahu dia akan dihukum gantung sampai mati. Suatu transkrip oleh pelajar-pelajar sejarah yang menulis tesis mereka untuk mendapat ijazah mereka, menulis tentang transkrip ini. Dan mereka mengatakan penguasa penjara Taiping beberapa hari sebelum Mat Indra digantung tawarkan pada Mat Indra pembebasan terhad. Ini tak gantung matilah, dibebaskan secara terhad dengan bersyarat. Apa dia? Dia kata, kami boleh bebaskan kamu boleh lepas daripada tali gantung dengan syarat kamu, Mat Indra, kamu mengaku saja kamu komunis. Dia diminta oleh Inggeris untuk mengaku dia komunis. Tapi Mat Indra mengatakan, tuan-tuan sekalian, daripada hidup bercerminkan bangkai, biar saya mati bergalang-galang. Tuan-tuan, kalau Mat Indra nak bebas, cukup dia boleh mengaku dia komunis, dan dia boleh hidup dengan bangkai. Tapi transkrip ini membuktikan bahawa dia rela mati daripada dia mengaku dia komunis. Sebab itu kita minta majlis profesor yang kangkung itu ditukar. Kita minta kerajaan tubuhkan satu panel, tulis balik sejarah negara. Dengan saya rasa banyak lagi dokumen-dokumen yang tersembunyi yang boleh dikeluarkan hari ini untuk negara kita sejarahnya ditulis dengan jujur, bukan dengan sejarah yang dikontrol oleh pemimpin UMNO Barisan Nasional yang ada pada hari ini, yang memangsakan ramai orang. Jadi tuan-tuan sekalian, saya tidak ada masa yang panjang. Alhamdulillah kita sempat bersama pada hari ini, usia pas 60 tahun di Kedah. Kita bersama, insya-Allah dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim kita raikan dan kita rasmikan sambutan yang bertuah ini dan bersejarah ini. Mudah-mudahan perjuangan kita diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.